Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azli Nawawi daripada UTHM. Jadi topik hari ni tentang Gmail. Nak tanya, berapa banyak email Gmail korang? Berapa ribu? Saya ada 4,000 lebih guys, seriously. Jadi hari ni jom kita belajar bersihkan Gmail sama-sama. Let's go! Okay, jom proceed. Okay, jadi untuk akses Gmail macam biasalah kita kena pergi pada Google. Okay, Google punya ni kan, ni screen ni. Dan kita kena pergi pada ni lah, atas. Make sure kita dah login. Dan Gmail kat sini, tada! Okay, buka Gmail. Okay, saya kata Gmail saya memang banyak guys. Memang banyak lah Gmail saya. Kau tengok kan, 4,000 lebih weh. Oh, banyak. Okay, jadi one of the way adalah kita boleh delete yang email yang lama-lama lah. Yang paling orang kata boleh lah buat dulu kan. Okay, jadi cara nak dapat ialah macam ni guys. Dekat atas, dekat bahagian apa kata kita bagi dia list banyak-banyak sampai 100 ke dan kita delete banyak-banyak. Okay, seterusnya kita nak minta dia delete banyak-banyak. Sekali listing dia akan keluar dalam biasa 50 rasanya. Jadi kita minta dia buat banyak sikit. Okay, supaya kita senang nak delete. Okay, jadi anda kena ni guys. Anda kena pergi pada atas. Dia ada satu, tak ada gear tu. Anda klik sekali. Lepas tu anda pergi dekat See All Settings. Ini. See All Settings. Ada di situ kan. Di situ. Lepas tu ada satu tempat anda boleh setting dekat General ni. Dan ada dekat Maximum Page Size. Ada setting Maximum 100. Sebab sebelum ni bukan 100. Dia macam 50 ke apa. Ni. Okay. Sebelum ni tak banyak. Jadi anda ambil 100 maksimum. Jadi lepas ni kalau kita klik page tu dia akan senaraikan 100. Kita boleh select all banyak. Dan kita boleh delete banyak-banyak lah. So bila pilih 100 anda kena ke bawah sikit. Dan anda kena save changes. Okay. Okay. Jadi kita delete banyak-banyak sekali Agung. Kan? Anda dah buat tadi kan? Okay. So next. Anda kena pergi kepada yang search yang atas ni. Okay. Search pane ni. Anda type, sekarang kita nak delete email yang lebih lepas 2 tahun dia punya umur dia. Yang tak nak tengok lah dulu-dulu punya. So anda type older, anda underscore then, anda bagi 2 titik tindih, anda buat 2Y. Maknanya 2 tahun. Ni guys. Older than 2 years. So anda enter. Okay. So sekarang semua email yang tahu yang lama-lama akan keluar, buktinya dekat tarikh lah. Ni 202022. Jadi anda klik sekali dekat atas ni, bagi dia pilih semua ni kan. Anda klik sekali dan anda delete lah macam biasa. Ambil masa juga sebenarnya. Okay, ambil masa juga. Tak apa, jalan dulu. Kejap kita ajar method yang lagi satu. Macam lagi best lah. Oh ya Allah, lamanya. Tengok internet punya. Ni, macam tu lah. Klik, delete. Tu cara yang orang kata, wah, pening kepala. Layan dulu. Okay guys, good luck. Nice. Okay geng. Okay, so untuk next punya method, kita akan delete by kategori lah. Kita pilih kategori dan kita boleh pilih sekali 1,000, 2,000. Gempak agak lah. Dan delete sekali Agung. Dan akan ambil masa lah. Tapi bahayanya dekat mana? Takut korang terdelete email yang korang masih lagi penting untuk korang. Jadi nak kena hati-hati lah. So, let's go. Okay, kita kembali semula ke Gmail. Okay, kalau anda semua perasan, dekat bahagian bawah compose ni, yang bawah inbox ni, dia ada kategori guys. Kategori social, update, forum dan sebagainya. Sebenarnya kita boleh delete ikut kategori lah. So yang bagusnya, bila kita pilih satu kategori, dia akan terpapar semua email dalam kategori tersebut. Dan seterusnya kita boleh delete terus segala-gala email dalam kategori tu. Contoh ni 418 kan. Semua kita boleh delete sekali Agung. Jom saya buat Okay, anda klik pada kategori dan anda akan dapat kategori yang anda dah pilih lah. Next anda pilih dekat select all. Ni select all. Okay, dan anda perasan kat sini dia kata apa? Dia kata 100 conversation are selected. So select all 682 conversation in promotion. Anda klik dekat situ. Klik dekat perkataan ni. Dan sekarang bila anda tengok, dia tulis apa? Tulis apa? All 682 conversation in promotion are selected. Okay. So next anda pergi kepada yang bahagian ni. Ikon tong sampah ni delete. Mari kita delete semua. Okay. So bila anda delete, dia kata confirm bug action. Adakah ni semua akan delete? Kita cakap ya. Yes, nak delete. Macam tu. So bila anda klik OK je, semua yang ada 600 lebih tadi semua akan hilang. Okay, try dulu yang tu. Okay, kalau anda perhatikan kan, email ni dah kurang banyak lah. Ni, tinggal 3,000 lebih je guys. Daripada 4,000 lebih tadi. Laju kita buat. Okay, so next step ialah anda kena pergi pada trash dan clearkan. Kita punya email yang anda dah delete lah. So first kena pergi pada more lah. Pergi pada more. Yang bawah tu ada satu, nama dia trash. Ni, trash. So anda klik pada trash. Dan anda klik mana? Empty trash now. So dia akan clearkan. Ni.
klik, dia kan buang segala dalam tong sampah. Jadi lagi clear lah. Okay, lagi clear. Dan jangan dilupa juga ada spam ni guys. Oh, yang ni pun jahat juga ni. Spam pun sama. Kita buang lah. Kita clearkan spam ni. Kita klik. Dan kita boleh, kalau rasa memang spam ni memang korang tak ada guna kan. Tak ada guna dengan korang. Kau terus delete all spam messages now. Okay, buat yang tu. Okay, delete. Dan anda klik. Okay. Kemudian buat okay. Boleh kan? Buat yang tu. Nice. Okay guys, okay. Next ada satu lagi. Ni saya bagi email lagi satu. Email lagi satu dia dahsyat kau 15,000. Okay, tak apa. Okay, ada satu lagi perkara barulah untuk Gmail yang kita nak clearkan kita punya email. Kita akan buang kita punya masalah daripada pokok pangkal dia. Yang tu seronok. Okay, anda pergi pada more ni. Okay, more this one. Okay, more. Lepas tu anda ada satu yang agak baru, nama dia manage subscription. Yang ni. Okay, anda pergi situ. Dan anda akan nampak segala-gala apa benda yang dah subscribe pada email anda. Jadi pada yang sini, anda boleh tengok mana satu yang banyak mengacau. Ni anda boleh buang. Okay. For example, boost. Boost ni tak nak. Sampai ni. Boost. Tak nak lah boost. Kita pergi buat ujung. Lepas tu dia ada satu, nama dia unsubscribe. Anda buang. Jadi lepas ni tak dapat dah pada boost. For example. Okay. Ada kalis. Buang. Gambar marketing pun tak nak buang. Jadi buat macam tu lah. Dia punya homework dia. Buat macam tu. Okay. One by one. Sampailah siap. Okay. Dengan harapan lepas ni tak dapatlah gangguan email-email tu lagi. Okay, jadi setakat ni je dulu. Okay, kita kena bersihkan Gmail. Sebab nanti next video saya akan tunjuk cara nak jadikan Gmail korang bantu kita punya productivity lah. Supaya kita punya hasil kerja lebih meningkat. Okay. Jadi take your time. Bersihkan Gmail masing-masing. Bersih-bersih. Buat housework sikit. Okay. Housework sikit. Bersihkan. Okay. Jadi semoga berjaya bersihkan Gmail anda. Tada! Nice. Okay, bye.